Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan menjelaskan tentang operasi set yang asas iaitu persilangan set dengan persatuan set sekali dengan perlengkapan yang ada dalam persilangan set dan persatuan set dan gabungan sekali. Semua sekali pada asasnya. Yusuf akan jelaskan konsep saja sebab hari ini Yusuf sempat study tentang format operasi set. Jadi jom kita mula. Bagi persilangan set ni, dia adalah tempat yang sama. Kalau persatuan set pula, dia adalah semua tempat. Contoh sebagi. Okay, ni persilangan kan. Kalau persilangan ni, lorekan, tempat lorekannya ialah di sini. Okay. Cara dia semua tempat yang X dan Y sekali sebab dia kan persatukan. Ya, harap nampak sini dia lorekan semua tempat X dan Y. Tapi bagaimana kita nak lorekan tempat yang ada pendekat? Okey. Ya, contohnya kalau persilangan set biasa ni, dia akan selalu lorekan di tempat sini kan, sebab X persilangan dengan Y, dia akan lorekan di tempat sini kan. Tapi kalau selain daripada persilangan set ni, lorekan tempat yang selain daripada persilangan set. Macam ni sama macam persatuan. Tapi kalau persatuan pula, kita lorekan je tempat X dan Y, sebab kalau selain daripada persatuan set tu, tak lorekan je. Kalau persatuan biasa, lorekan semua tempat. Kalau selain daripada persatuan, tak lorekan je. Kecuali kalau ada set di dalam set semesta. Contoh sebagai set semesta kan, lorekan tempat yang set semesta luar daripada bulatan X dengan Y, itu adalah selain daripada persatuan set. Tapi bagaimana kita nak cari tempat yang ada gabungan persilangan set dengan sekali dengan lengkap set, sekali dengan persatuan set? Okey, so, cuba bagi contoh soalan Ini susah sikit Bukan ada persilangan set saja, tetapi ada selain daripada persilangan set sekali dengan persatuan set juga. Jadi bagaimana kita nak cari ni? Okey, first kita tengok kepada yang kurungan dulu. So kurungan ni ialah selain daripada X dengan Y. Maksudnya di semua sekali So ni tempat persilangan X dengan Y. Okey, sini kan. Jadi di semua sekali. Tetapi dia nak gabungkan dengan W. Gabungkan dengan W tu macam dekat sini je lah. Jadi jawapannya ataupun cara nak lorekan dia dekat semua ni kecuali dekat sini. Macam tu je. Ya, kalau boleh nampak kena tengok jenis soalan yang dibagi. Yusuf cuma jelaskan konsep matematik je. Konsep macam operasi set, nombor asas, apa lagi, ungkapan kuadratik. Sebenarnya ni matematik kita kena buat latihan setiap hari. Cubalah buat latihan setiap hari. Bukan belajar dekat sekolah saja, tapi belajar buat latihan dekat rumah. Macam 30 jam sehari. Asalkan konsisten dengan buat latihan. Kalau Yusuf cuba buat latihan matematik sekali dengan kau setiap hari Kalau Yusuf buat, esok Yusuf kena buat 10 push up. Itu adalah cara Yusuf berdisiplin Jadi itu sahaja Yusuf nak ajar. Harap korang semua ataupun para penonton semua fahami konsep operasi set. Itu je.